Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat soft cookies. Okey, bahan dia ada banyak. So mula-mula ada butter. Lepas tu ada brown sugar. Lepas tu ada gula putih. Lepas tu ada tepung gandum. Lepas tu ada garam. Lepas tu esok vanila. Lepas tu baking soda. Lagi chocolate chip. Dan telur ni. Okay, so hari ni kita akan buat soft cookies pakai semua bahan yang kita dah tunjuk. Okay, ni apa? Kita nak panaskan butter. Kita sekarang kena panaskan butter. So nanti kita rakam balik, tunggu jap lagi. Okay guys. Ni apa? Dah paskan. Okay. Okay, kita nak letak tepung gandum. Mana tolong. Dah banyak tau. Letak banyak. Allah. Banyak dah macam gula. Tak apalah. Okay, kita masukkan dalam ini. Tak ada. Badal letak coklat ke mah? Tak letak lagi tau. Tepung. Saya nak letak pula. Rakamkan. Mak, meja ni macam licin. Kata ada. Okay, so sekarang kita nak letak baking soda. Tu. Coklat dia nanti nak makan satu boleh mah? Satu je. Baik je. Okay, baking soda tadi tak boleh buka, so kita pause dulu tadi. 3/4. Okay, letak bush. Hop. Okay, kita nak letak. Selamat meletak. Tu baking soda yang putih sangat tu. Tepung yang kuning ni baking soda. Mana tolong mah? Kita nak campurkan gula perang. Kita letak gula perang. Coklat ini. Ni gula perang kamu ah? Gula perang. Tu tepung. Ingatnya yang ni yang tepung. Ni apa? Tepung juga. Dia dalam tepung. Mana suka beli yang sama? Brown sugar. Takut. Okay, letak. Ini jangan bising. Kita nak letak dah. Baru tak enak. So kita letak minyak musik ya. Ni takut itu. Gula. Nak rasa sikit. Okay, kita nak rasa. Okay, dah letak. Garam. Nak tahu mama? Nak tolong? Tak ya. Terabur nanti. Terabur habis. Tu macam pop-pop. Google pop-pop. Kan. Letak. Hanis cuma tak bagi kakak. Kakak tu busuk. Hanis, mulutnya tu. Janganlah. Gatal. Macam lah.
Kita letak Telur. esen vanila. Esen vanila. Mana? Vanila. Betul lah yang Warna anak pegang kuning tu. Kita pecahkan dulu Takut dia telur ni guys. Taklah, tak ada. Okay. Okay tu. Betul ada. Tu macam teh warna dia. Lepas tu ni. Aduk. Ni. Betul letak apa lagi? Coklat. Coklat. Tidak. Telur. Belum lagi. Gula merah, gula putih, garam dan vanila dan telur. Sempah sikit. Kita tengok hasilnya. Wah, itu telurnya. Ini telur kuning. Tak telur rebus. Telur dah. Nak tolong kacang. Nak tolong. Kau nak tolong. Hanis tak ya? Nak tolong macam nak buat gula dan guna. Kan? Saya tak jadi hancur. Ah, tak. Oh, ni butter yang kita dah panaskan. Tuh. Kuning. Ni coklat siapkan dekat sini. Itu coklat dia. Ni Okay, guys. sekarang kita aduk dulu. Coklat tak berat lah. Kan? Kan? Nak tahu aduk. Mama nak tahu aduk. Kau Ana puluk. Tunggu. Mama suruh kakak tolong aduk. Mama nak aduk juga. Ni. Mana aduk juga. Mama. Nak aduk. Okay, kacau. Kenapa kakak ni? Alah, sorry. Nak tahu? Hantar lah. Ada bahan ni. Bahan ni nanti letakkan coklat. Nanti hantar letakkan coklat tak? Betul. Ni tak diletak lagi ni. Letak sikit. Okay. Dah. Kak jangan nanti masuk lah. Tidak. Masuk, kita masukkan. Tepung dengan baking soda tadi. Okay, kita nak letak tepung and baking soda. Ni ke soda apa? Nak tolong? Dah lah, okey dah ni. Sikit dulu. Nanti letak coklat. Hmm. Betul eh? Ya. Tak ni banyak ni. Kita jangan simpan sikau untuk udang. Tak ya. Kenapa? Udah mana boleh makan coklat banyak-banyak. Udah kecil lagi. Sikit je lah. Diam. Mana tu aduk? Banyaknya tepung dia. Ni. Okay guys. Ni coklat. Kita nak masukkan coklat chip. Anda juga masukkan. Tak ya, hangiskan pendek. Eh, kata tadi. Nah, Kakak dengan Hanis. masuk manis eh. Masukkan dalam ni. Okay, kita masukkan coklat chip. Okay, cukup hantar. Tak satu tak sikit. Ni tu. Okay. Nah. Okay. Tak. Kita ratakan semua guys. Jadi Keras. So, dia susah nak kacau. Tadi saya tak boleh, so mak saya tolong. kakak ni perangai ni tu. Maka coklat je kerja. Okey, dah macam ni. Kita nak letak dalam freezer 20 minit. Nak lupa dia macam ni. Masa kita ni kita kena letak dalam, kita kena sejukkan dalam freezer 20 minit.
Okay, jadi kita tunggu lepas ni. Okay, bye-bye. Guys, ini yang kita dah masukkan dalam freezer tadi. So kita nak buat dia jadi bentuk bulat. Kita nak bentuk-bentukkan dia. Dia jadi macam ni nanti. Jadi macam ni. Dia jadi macam ni juga. Tekan. Tekan sangat Nah. Ni berminyak Ni guys, dah bulat macam ni. Kita Sama tinggal macam ni boleh pijak-pijak. Tu guys yang tadi kita dah buat bulat batu penyet kan. Kita nak bakar. Ni bentuk dia macam ni guys. Jom kita bakar. Kita bakar. Okay, kita nak bakar dah. Kita sambung sekejap lagi ya guys. Okay, ambil. Ini ambil. Hand semua dulu. Nanti nak masukkan tadi je. Letak Ini letak kat atas. Tak tolong. Mama nak dimakan. Belum. Kita nak bakar dulu. Okay. Kita panas sikit. Okay, kita bakar. Mesti rasa sedap. tu dia mengembang ke? Tu rapat. Tu guys, dia mengembang. Tangan Tapi tak. Ni. Ni guys. Macam mengembang tapi tak tahulah macam mana rasa dia. Rasa dia sedap tapi. Saya guys tengah tunggu. Tu. Tak tahu lah rasa sedap tak. janganlah tunjuk tempat lain. Kakak, tunjuk ni lah pula. Tak payah. Manis tak ada pun gambar Nis. Tak apa, balik rakam. Jadi mungkin dah jadi. Okey, nanti masa dah jadi tu saya rakam balik. Okey. Kita dah makan. Rasa dia sedap. Jangan lupa like dan subscribe channel Sekejap lah. kami. Tengok dia bergerak. Okey. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. So kita nak tutup. Bye. Assalamualaikum. Korang jangan lupa like, subscribe tau. Bye.